Dulu kita fikir orang yang buat dakwah ni apa benda dunia tak ambil. Ya apa benda tinggal dunia, kita fikir tu. Yang orang dakwah ni apa benda tinggal dunia, dunia kena ambil. Orang yang cakap tu pun tak tengok, rasa kita ni lagi dunia ke pada orang dunia kan? Tengok kereta, tengok kita lagi dunia pada orang dunia kan? Allah Akbar. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala bagi paling kurang dalam kerja dakwah ni risau tu. Yang kita risau tu hilang. So Allah Ta'ala bagi risau tu paling kurang teruk mana, jauh mana, keras mana, tertinggal macam mana pun keadaan amalan agama yang kita duk buat sekarang. Tapi paling kurang benih tu yang dah ditanam tu, tak tahu, wallahu alam, rasa inilah kerja yang selamatkan kita lah daripada nak kata tak terjun dalam maksiat. Tak lah, memang kita mana boleh nak lari dalam maksiat macam mana. Kadang mulut pun bercakap, tengok lah, cakap banyak sikit, banyak salah banyak sikit. Tapi alhamdulillah kerja dakwah ni pada saya banyak menjaga untuk kita tak terlalu teruk dan dalam untuk lemas dalam segala kemaksiatan. Walaupun goncangan-goncangan tu ada sifat kita sebagai perangai kita tu perangai kita juga. Ya. Pepatah Arab berkata, gunung ke tempat tu lagi logik pada orang berapa perangai.